Ya, semua boleh jadi. Kalau bab boleh jadi, semua boleh jadi. Panggil mungkin. Tak ada lain pada wajib mustahil, semua tu boleh jadi. Kalau orang Jawa dia kata bisa. Bisa, bukan bisa lain. Bisa, benar bisa, boleh jadi. Campur Arab mungkin. Mungkin terjadi. Nah, Allah izin sekadar dia tu berdoa. Tapi Allah tak nak menerima. Lagu mana? Dia nak berdoa, boleh berdoa. Nak minta, boleh minta. Tapi Tuhan tak terima. Sebab apa? Masalah terima itu dia ada lagi kesulitan beberapa syarat. Syaratnya nak hati itu harapannya. Harapnya Allah tu terima. Yang kedua pula, antara lainnya sabab-musabab kita tu nak makan yang halal apa kan? Yang banyak pula syarat-syarat. Lagi pula Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Dia panggil mutlak, ada kailan in syi'tu. Nak kait kita. Nah, jika aku kanak, jika aku kanak, dia kata izin dengan mana iradati dengan kanak dia. Maka kanak terpulang kepada hikmah yang dia lah tahu. Gitu. Adapun taufik itu maknanya beri kuasa taat, menjadi kuasa taat pada hamba. Abdullah Sa'adi dia takrif khalqut qudrati ta'ah fil abdi. Imam Al-Haramain takrif khalqut ta'ah fil abdi, menjadi taat pada hamba. Itu panggil taufik. Ada berlaku taat tu, kalau Allah Ta'ala menjadikan taat pada kita, itu boleh taat tu, lahir taat di kita tu. Itu terdengar taufik dari Allah. Hidayah tu umum lagi. Mana semata-mata tunjuk jalan. Ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Kamu nak mana, serah padamu. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah hidayah. Hidayah mana? Kami tunjuk. Net panggil kat dah. Tu. Mana Allah Ta'ala tunjuk, hatta Rasul tunjuk. Ni jalan syurga mana? Beriman. Percaya Allah lah. Tuhan yang menjadi sekalian Allah. Lazim pada percaya dengan segala kita. Ni jalan ke syurga sebagai asas. Lawannya iman tu kufur. Ini jalan lagi ke syurga sebagai asas. Apa tu nak lebih, nak menekat lagi, amilus salihah, tambah amalan dengan ikhlas, dengan tu dok konai sebagai asas iman kufur. Iman syarat asasi jalan sebab menuju ke syurga. Bila kufur lawan iman, inilah sebab menuju ke neraka. Jaga ya. Lepas tu siapa nak beriman ayalah al-haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hak sebenar dari Tuhanmu Muhammad. Oleh itu maka siapa mau beriman silakan, siapa nak kufur silakan. Arti beri pilih, kerana memang ada iradah. Tabat Islam tak paksa. La ikraha fid din, tidak ada paksa pada agama. Sahabat kalau orang nak beriman, tanya dia mau nak beriman ni ada paksa ke? Tak, dengan hati sendiri. Ada paksa tak, dengan hati pilihan mu sendiri. Baik. Tak baik Islam tak paksa. Pilihan. Mai pilih pada mau faham dak Islam. Faham dak belajar, dak baca surat, ajar selalu. Mau tak faham tulah ajar sikit. Paling ijma, ajar hurai arti nak ajar. Faham. Apa? Boleh? Ya sila ajar. Ada pernah orang tu tidak tanya cara Islam, dia nak tahu cara Islam. Kita hurai sudah. Oh, look kata dia. Dalah. Apa tu? Itulah dia arti hal itu tu. Dia pun kata, nampak keho dulu kata. Sebab apa tengok dalam sangat. Bila dalam kita nak pergi kata alak ni bimbang. Malak juga. Sipai kapal malak. Kita nak klik dulu. Ada lagi selalu dah bila tanya demo ni faham dah cara ucapan ni. Lebih kurang. Faham. Lepas tu berasa gana? Terima. Sanggup. Ada apa-apa ni, tak ada apa-apa, betul hati. Baik dah kita kak. Nak sanggup terima, ajar. Mana ayat tu? Islam tidak memaksakan. Kalau masuk dengan paksa, tak jadi.
Sebab kita kalau kita paksa suruh sembah lain pada Allah, hati kita tetap beriman dengan Allah. Jadi kufur dah. Tak. Jatuh. Itu dia.